run lah kita jadi dulu. Okey, So tak. kita jam sekarang ni dah pukul 10.03 pagi. Mula-mula sekali saya ingin memberi kita panggil tu saya ingin mengalu-alukanlah kedatangan rakan-rakan duta guru ataupun mungkin juga ada guru-guru lain. Kita dah blast juga hebahan ini kepada di luar daripada duta guru, di mana mungkin ada rakan-rakan guru lah, kita panggil rakan-rakan guru yang telah berminat untuk memohon guru cemerlang GC. Dan kalau yang sudah, sebab sekarang ni kita memang akan bincangkan tentang strategi persediaan apa yang perlu dibuat selepas memohon GC ni. Sebab lepas mohon tu mestilah kita kena buat persediaan kan untuk segala-gala benda-benda yang diperlukan. Okey, jadi bersama dengan kita pagi ini adalah Puan Siti Aziana, iaitu penolong pengarah Puan, betul? Betul. Penolong pengarah daripada Jemaah Nazir itu sendiri, KPM. Kita akan mendengar secara kita panggil ni first hand daripada Puan Siti Aziana, daripada Jemaah Nazir itu sendiri, tentang apakah yang perlu kita buat selepas memohon GC. Jadi di sini kita buat coffee talk ini secara santai. Bermaksud kalau ada rakan-rakan guru yang ada soalan yang urgent nak tanya, tidak ada masalah. Mungkin boleh raise hand dulu, ataupun kalau nak interrupt pun tidak ada masalah, sebab kita sesi ini secara santai saja. Dan kalau mungkin rakan guru dia macam malulah nak mencelah kan. Jadi tidak ada masalah juga, boleh chat. Saya akan bacakan di chat dan kita akan kemukakan terus soalan itu kepada Puan Siti Aziana. Dan kita ingin mengucapkan berbanyak terima kasih juga kepada Puan Siti Aziana kerana sambangkan Sabtu. Sabtu ni sepatutnya kita rehat-rehat di rumah kan bersama anak yang 8 tu. Lepas tu tak apa, kita ni sekejap je, dia 1 jam je. Memang kita buat setiap Sabtu terakhir setiap bulan. Ini memang suara cikgu terputus lah. Cikgu Azman. Yang lain boleh dengar Cikgu Azman? Terputus. Saya takut main sebagai sesi. Jadi sekali saya minta Puan Siti Aziana. Saya takut Allah silang. Saya minta Puan Siti Aziana untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rakan-rakan, mungkin ada yang baru masuk juga di sini. Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Azman bin Tamid selaku penyelaras saya anggap sebagai penyelaras lah, penghubung di antara KPM, terutamanya Jemaah Nazir bersama Duta Guru Petronas. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua guru. Mungkin ada juga pegawai-pegawai di sini ataupun mewakili Petronas. Saya Siti Aziana binti Zulkifli. Saya perkenalkan diri saya dulu, merupakan penolong pengarah di Jemaah Nazir yang menguruskan berkaitan guru cemerlang, yang kita, kalau mungkin cikgu-cikgu telah mengisi dan mengetahui bahawasanya tarikh tutup permohonan untuk guru cemerlang dan pensyarah cemerlang baru saja ditutup pada semalam ataupun malam tadilah, kita kata pada pukul 11.59 malam. So alhamdulillah kita menerima permohonan yang sangat positif, produktif lah daripada rakan-rakan guru di seluruh Malaysia. So saya, kalau boleh saya nyatakan, hampir 1,000 lebih tu, menghampiri 2,000 lah permohonan pada tahun ini, menghampiri lah kata itu kan. Jadi satu orang kata lonjakan yang sangat tinggi jugalah permohonan pada tahun ini. Mungkin pertamanya saya rasa mungkin penyebaran berkaitan dengan kata guru cemerlang itu telah sampai. Kalau mungkin dulu duta guru itu mungkin difahami mungkin guru cemerlang itu difahami di peringkat bandar-bandar kan, kita tahu penyampaian itu sampai di peringkat bandar, tapi mungkin tak sampai peringkat luar bandar. Itu yang susahnya. Okay, dan mungkin target kita juga tahun ini lebih berfokus, sasaran kita berfokus, kita sasarkan duta guru, kita cari duta-duta guru, kita pergi sampai duta guru, kita nak duta-duta guru ni masuk, macam itu. Sebab kita tahu duta-duta guru ini orang-orang yang kata cemerlang dari segi penghasilan inovasinya. Jadi apabila cemerlang daripada segi inovasinya, ke manakah inovasi tersebut disasarkan, orang kata dikhususkan. Jadi kita tak naklah guru-guru ni cemerlang di peringkat sekolah sehingga tiada periktifafannya. Itu pengenalan awal lah Cikgu Nur Azman. Mungkin kita macam Cikgu Azman cakap tadi lah, kita lebih santai.
Walaupun saya daripada Jemaah Nazir, tak ada masalah pun. Mungkin ada yang mungkin berkenalan dengan saya ke, mungkin ada juga yang mesej saya ke, sebab sepanjang permohonan tu ramai je guru-guru. Saya rasa telefon saya memang ramai guru yang mesej tak faham macam mana nak sistem masalah. Mungkin ada kalangan-kalangan guru di sini juga yang terlibat ke yang mesej saya secara peribadi. So kalau cikgu nak bertanya ataupun apa-apa je boleh saja. Mungkin ada kegusaran, takut nak tanya pun boleh je PM saya selepas ini. InsyaAllah saya pun boleh bagi nombor telefon saya, tak ada masalah pun, sebab saya sangat-sangat sudi untuk membantu guru-guru, sebab saya rasa macam ini adalah tanggungjawab saya, tugas buat kerja saya. Kita nak bagi cikgu ni, kita nak bagi guru cemerlang tu. Senang cakap kami nak bagi guru cemerlang tu. Tapi kalau kami nak bagi, kami tak boleh memberi macam gitu saja. Jadi cikgu kena memberi juga. Barulah kami boleh memberi. Itu maksudnya. Okey. Kembali Cikgu Azman, macam mana tu cikgu? Okey. Terima kasih di atas pengenalan diri Cikgu Siti Azlina. Puan dan seperti yang kita dengar tadi Puan sudah maklumkan bahawa memang Jemaah Nazir ni dia nak bagi GC tu pada rakan-rakan guru, terutamanya daripada duta guru yang mereka yakin duta guru ni dia sudah ada kecemerlangan dia lah, kebitaraan dia. Cuma dia tak boleh main bagi macam tu je. Jadi kita lihat, saya cuba lihat soalannya, saya cuba kemukakan dulu. Dia macam betul yang Puan cakap tadi lah. Sebab selepas mengisi borang tu, dia ramai tadi dah tutup malam sebelumnya. Pukul 11.59 kan. Secara umumnya lah, rakan yang sudah memohon ni, mereka memang nak cari apakah kriteria wow factor yang dicari oleh Nazir. Sebaik saja nanti kalau mereka belik file nanti kan, datang ke sekolah belik file ataupun melangkah masuk ke bilik darjah calon tu, nak tengok cikgu tu melaksanakan PDPD. Apakah kriteria wow factor yang dicari oleh Nazir? Okey, sebelum tu Cikgu Azman, saya boleh nak tanya tak, daripada 30 lah, 32 tu masuk kita berdua kan, mungkin daripada 30 orang yang bersama-sama yang kita pagi ni, agaknya berapa ramai yang memohon ni kan untuk tahun ni kan? Kita nak tengok juga kan, ada tak cuba cek balas sikit, ada tak yang memohon tahun ni? Kalau ada yang memohon, nak cuba reply sikit kat chat tu, ataupun boleh bagi feedback ke, boleh bersuara ke, ada tak yang mohon? Ada. Farah Wahidah mohon ke? Cikgu Farah Wahidah mohon ke? Cikgu Farah Wahidah ada di sini? Ya, ada. Mohon. Okey. Mohon. Okey. Ada lagi yang mohon selain pada Cikgu Farah Wahidah? Okey, Cikgu Zalia bagus. Okey, adalah. Malu cikgu-cikgu ni agaknya Cikgu Azman. Ya. Cikgu Nur Haslia pun ada juga, dia cakap. Okey, alright. Orang lah setakat ni sebenarnya. Saya rasa kalau yang masuk 30 ni mungkin 30. Saya ada apply juga cikgu, Puan. Okey. Cuma saya tidak terlibat duta guru. Itu jadi prasyarat utama. Okey, tak apa. Okey, tak apa Cikgu Amin. Boleh je. Boleh kan Cikgu Azman? Bukan tertutup pada duta guru. Boleh. So saya yakinlah dalam 30 orang ni telah memohon, dah pastinya nama-nama ni kalau saya semak mungkin adalah nama-nama tersebut kan. Kita boleh je buat penyemakan. So saya mohon maaf lah kalau ada berkaitan dengan perkara-perkara sistem yang mungkin menyebabkan susah sangat ke nak mohon GC ni kan. Itu je lah. Okay, apabila cikgu-cikgu dah mohon sekarang ni, mungkin saya rasa rata-rata yang memohon ni mungkin orang kata guru yang baru. Okay, tak ada pengalaman. Okay. Jadi tak ada pengalaman, perasaan tu bermacam-macam, berbau-bau perasaan. Okay, setelah memohon, kita ada satu proses yang kita saring. Kita lihat dahulu sama ada melepasi ataupun tidak. Yang melepasi itu adalah kita saring berdasarkan kompetensi yang cikgu-cikgu letakkan, yang masukkan di dalam borang permohonan. Okay, kalau cikgu masih ingat lagi lah, sewaktu cikgu mohon dalam isi borang permohonan tersebut, cikgu ada letak masukkan kompetensi-kompetensi di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa, peringkat negeri, iaitu sumbangan cikgu, pembangunan cikgu, latihan yang cikgu ikuti, penulisan, inovasi dan anugerah. Kenapa saya kata duta guru ni dia sangat beruntung Cikgu Azman Kerana satu inovasi yang dihasilkan, dia boleh mencukupi semua perkara-perkara tersebut. Saya bagi contoh, Cikgu Azman buat satu inovasi di sekolah. Mungkinlah sajak kimia ke apa-apa pertanyaan untuk satu inovasi. Inovasi tersebut mesti ada penulisan tersebut, betul? Betul Cikgu Azman? Bila buat satu inovasi mesti ada kertas penulisan. Tak ada inovasi itu terhasil tanpa kertas penulisan. Betul. Kertas penulisan itu, inovasi ini
Okeylah, inovasi orang kata apa tu dah dimasukkan dalam satu perkara tersebut. Dalam kompetensi itu ada kolom inovasi. Kita dah masukkan di situ. Penulisan yang ditulis berkaitan dengan inovasi tersebut dimasukkan ke dalam kertas penulisan. Okey. Sekiranya inovasi tersebut dibentangkan sama ada dengan dalam duta guru ataupun dibentangkanlah di dalam sekolah ataupun panitia, telah dimasukkan di atas tahap sumbangan. Okey. Duta guru tersebut, kalau cikgu sekarang, contoh Cikgu Nur Azman dapat duta guru pengiktirafan daripada Petronas, duta guru itu dimasuk di bawah anugerah. Okey, latihan-latihan contoh yang cikgu-cikgu tengah mengikuti sekarang ni, yang mendengar latihan-latihan setiap minggu, kalau kata episod yang ke-6 ini, latihan-latihan yang diberi ini dimasuk di bawah pembangunan profesional. Jadi 5 kompetensi tersebut yang diminta oleh borang dalam borang itu telah masuk secara senang saja, secara sangat mudah. Jadi kenapa duta guru tak mohon? That's why saya sangat-sangat kecewa sebab mungkinlah duta guru rasa perlu ada yang advance, perlu antarabangsa, perlu kebangsaan. Tidak pun. Kerana contohlah kalau kata pembangunan atau pelatihan sekarang ini, adakah ini kita katakan di peringkat negeri? Adakah ini peringkat institusi? Kita dah boleh katakan ianya peringkat kebangsaan. Contohlah saya kata yang kita kena buat sini, yang kita tengah buat live sekarang ini. Live saya sekarang ni 32 orang guru yang mengikuti. Okey, 32 orang yang mengikuti ni, sesiapa yang nak mohon tahun depan, contohlah Cikgu Azman nak mohon tahun depan, inilah program yang kita kata pembangunan profesional dalam peningkatan berkaitan dengan cikgu punya kerja buat cikgu, iaitu STEM cikgu lah. Kalau macam saya sekarang ni berkaitan dengan guru cemerlang, kita tak boleh masuk lah, tapi saya yakin dalam setiap episod cikgu tu mesti ada bagaimana untuk meningkatkan cikgu punya guru STEM ni punya keupayaan, motivasi, semua tu itu dah dimasukkan di dalam kata pembangunan profesional. Okay, dan saya yakin apabila setiap kali membuat inovasi, walaupun inovasi tersebut, contohlah orang kata tak dibentangkan pun, dia di peringkat institusi pun dia tetap boleh masuk di dalam cikgu punya kertas orang kata borang tersebut. So secara senang, secara mudah saja, satu inovasi penyertaan cikgu dalam duta guru dah boleh masuk dah semua perkara tersebut dalam kompetensi dan boleh hantar saja. Okay, itu gambaran jelas. Sebab cikgu memang mohon guru STEM. Jadi tak kisahlah kimia ke, fizik ke, biologi ke, matematik tambahan pun kita dah beranggapan itu semua adalah STEM. Dan itulah latihan-latihan yang memang diikuti. Okay, nampak tak Cikgu Azman? Nampak sebenarnya senang je, kan? Tak orang kata. Sebab tadi Puan sebut tadi mula-mula inovasi je. Lepas tu saya tengok inovasi tu dia berkembang jadi penulisan, berkembang jadi sumbangan, berkembang jadi anugerah, berkembang lagi jadi pembangunan profesional. Jadi dia macam, saya ingatkan sama ni, kalau buat inovasi, tak cukup ni, tak ada penulisan. Tapi betul lah Puan cakap tadi kan, bila buat inovasi, dia mesti ada macam dia punya dokumentasi dia kan, hitam putih dia kan. Lepas tu bila kita dah bentang apa semua, dia dah jadi sumbangan dah. Betul. Daripada sumbangan apa semua, kalau dia dapat anugerah dah, dia dah daripada inovasi tu dia dah berkembang jadi 3 benda tu. Ya. Itu yang saya nampak sekarang ni. Betul lah. Cikgu jangan terlampau susah sangat. Susah sangat nak dapat guru cemerlang ni, tidak. Okay. So selepas kata ni untuk siapa-siapa yang bakal memohon supaya dapat gambarannya, mungkin Cikgu Nur Azman pun boleh lepas ni share kepada rakan-rakan duta guru yang rasa macam tak perlu kot. Sebab satu, saya belum masukkan lagi yang ni okay. Kerana apa? Ada beza duta guru dengan GC. Duta guru ianya adalah pengiktirafan yang diberi oleh Petronas. Yang kedua, okay, apa beza dengan GC? GC adalah kenaikan perubahan gaji cikgu-cikgu. Perubahan gaji cikgu-cikgu, kenaikan pangkat secara lebih cepat, lebih pantas. Okay. Kalaulah saya sekarang ni berumur, kata saya sekarang ni berumur 45 tahun, saya masih lagi grade 48 contohnya, ataupun kita masih lagi 48. Tapi ada rakan kita yang sekarang ni yang berusia 45 tahun telah mendapat grade high C. So bukanlah kita nak kata kita mengejar gaji, walaupun kita tidak mengejar kata tidak, tetapi ini adalah laluan yang diberi oleh guru kepada guru, dan laluan ini khas kepada guru-guru kita. Semua kementerian-kementerian pun ada laluan-laluannya. Jadi laluan ni tidak diambil. Saya faham juga TBBK kita beruntung cikgu-cikgu ni sebab kita ada TBBK. Kalau kata Kementerian Kesihatan, dia ada sistem yang berbeza. Macam kita sangat TBBK. Dan diberi TBBK, kita pula ada guru cemerlang jadi. Tapi guru cemerlang tak nak ambil tu. Sebab tu saya kata,
umur 45 tahun dah grade HASI. Cuba cikgu bayangkan. Ada yang ni bukan cerita tipu, ni memang cerita betul. Berada di Kolej Matrikulasi Ipoh. Dia memang grade HASI umur 45 tahun. Jadi sekarang ni walau dah tak boleh grade, dah sampai ke dinding lah, itu je lah, dah tak boleh nak pergi mana kan. Tapi 45 tahun, berbaki lagi khidmat dia 15 tahun. Jadi sebegitulah, sebab tu saya kata duta-duta guru ni mostlynya adalah kebanyakan guru-guru muda yang sangat produktif, yang sangat orang kata berkobar-kobar untuk buat sesuatu di sekolah. Jadi rebutlah peluang-peluang tersebut. Dan saya pun pastinya akan ada soalan-soalan, alah sama je, nanti tahun depan kata proses ni lambat. Betul. Memang prosesnya lambat, tetapi satu je kesedaran yang saya dulu kalau walaupun saya tak menguruskan guru cemerlang, saya pun nampak macam benda ni macam tak ada apa pun, tunggu je lah, fikir santai je lah kan, nak buat apa beria-ria. Tapi cikgu beria-ria untuk STEM ni, jadi apa salahnya salurkan cikgu punya motivasi tu sikit kepada guru cemerlang. Itu saya masukkan lah. Alright, so sekarang ni dah proses telah memohon. Jadi perasaan sekarang ni nak menunggu sama ada layak dinilai ataupun tidak layak dinilai. Okay, pertama cikgu sekarang walaupun dah kata cakap macam senang sekali, kenapa saya tak layak dinilai? Okay, pertama dah kompetensi tersebut telah dimasukkan, akan ada saringan awal. Okay, kerana memang betul inovasi dihasilkan, kajian penulisan dibuat, ya semua tu dibuat, tetapi kena ingat satu perkara, setiap inovasi, setiap kajian, setiap sumbangan mestilah ada kena mengenai dengan subjek. Okay, kalau cikgu tadi cakap cikgu masuk subjek STEM, so kita boleh terima. Okay, satu. Yang kedua, dia tidak boleh kena mengenai dengan sukan. Contohlah walaupun antarabangsa pergi ke bawa hakim sukan antarabangsa, you minta kimia, you minta biologi, tak boleh. Okay, so nak masukkan boleh tak? Masukkan boleh, tapi dia tetap tidak ada nilai di situ. Secara jujurnya, sebab saya antara orang yang menyaring nanti. Jadi saya cakap terus terang je terus. Jadi kalau lah walaupun contohlah, kecuali robotik peringkat antarabangsa. Yes, ada kena mengenai dengan sains, kita terima. Kena ingat satu perkara saja. Apabila kita memohon satu mata pelajaran, kita memegang guru cemerlang mata pelajaran tersebut. Guru cemerlang fizik. Jadi dia kena mengena dengan fizik. Dia tidak boleh kena mengena dengan rugby. Itu maksudnya. Walaupun rugby tu kita adalah jurulatih level 1, tak boleh juga. Dia tak ada, orang kata tak ada korelasi di situ. Okay. Walaupun kita ajarlah kata rugby tu secara fiziknya di situ, tapi dia tak ada kat situ sebab dia mesti fizik tu juga. Tapi kalau kita bawa budak robotik, boleh. Bawa Testing. Tersekat dah. Ya, saya ingat. Sorry. Saya ingat saya tersekat. Tak memang tersekat. Mungkin Puan Azena. Puan Azena yang tersekat lah, saya ingat saya yang tersekat ni. Tak apa, kita tunggu sekejap, mungkin dia akan kembali ke talian nanti. Tapi cerita Puan Siti Azena setakat ni tadi, cerita dia masih tentang apa yang kita pohon tu, contohnya guru cemerlang fizik, dia mesti benda yang sumbangan ke pencapaian dia mesti direct kepada fizik tu. Jadi kalau rugby dia cakap walaupun kita ajar rugby by menggunakan fizik, dia tak boleh. Kalau rugby tu mungkin kita kena apply something yang related to pendidikan jasmani kot. Kalau saya tak silap lah. Okay, tak apa, kita tunggu Puan Azana. Saya rasa dia dah start masuk balik tadi, cuma dia masih tersekat. Sementara kita tunggu juga, ada Cikgu Muhammad Nazrin, dia tanya, kalau saya bukan dulu duta guru, apa tips saya? Sebenarnya Puan Aziana ni tadi, Cikgu Muhammad Nazrin, dia benda yang sama je. Apa yang Puan Aziana cakap sekarang ni, daripada Jemaah Nazrin tu, dia cerita untuk semua guru. Cuma dia fokus kepada duta guru ni sebab alang-alang cerita pasal STEM kan. Duta guru ni dia STEM. Jadi dia cerita yang related to STEM lah. Tapi kalau contohlah Cikgu Muhammad Nazrin kan, seorang ustaz. Jadi Puan Zainal dah kembali ke talian. Saya ada sambung sikit tadi lah. Tak apa, maaf sebab tiba-tiba lain tak ada sebab pakai wifi di rumah ni terus telah terhilang. Macam-macam hal berlaku hari Sabtu kan. Puan Zainal, alang-alang tadi Ya, Puan Zainal dah terputus kejap tadi. okay. Saya ada satu soalan ni.
Saya rasa saya dah jawab sikit lah. Boleh Dia je. tanya kalau saya bukan duta guru, apakah tipsnya? Sebab tadi memang Puan Zainal cerita untuk semua orang, semua yang memohon GC, tapi sekarang ni cerita dia lebih kepada yang stand sebab duta guru kan. Tapi saya cerita tadi lah, kalau Cikgu Muhammad Nazrin ni dia merupakan seorang ustaz. So kalau dia mohon mohon GC tentang contohnya pendidikan Islam, mestilah benda yang sumbangan ke ataupun pencapaian dia mestilah related to pendidikan Islam kan, betul tak? Betul. Betul juga Azman. Okay, sini je. Duta Guru ni, that's why saya kata dia satu platform yang sangat bagus yang kata dah sedia ada. Jadi untuk kompetensi itu dia dah memang ada benda-benda yang kita kata just tulis saja. Okay, tapi bagi guru-guru yang bukan duta guru, contohlah subjek agama Islam, pendidikan moral, sejarah, dia kena berdiri sendiri dan berusaha sendiri. Memang tak ada platform yang disediakan macam duta guru ni lah. Okay. Tetapi mungkin platform yang boleh dicari sekarang adalah kita ada majlis guru cemerlang. Okay. Kalau ada majlis-majlis guru cemerlang ni, diorang sentiasa buat sesuatu orang kata program-program. So program-program yang dibuat dilaksanakan tu boleh sertai. Sebab contohlah kalau kata guru pendidikan Islam, kita terlalu ramai GC guru pendidikan Islam. Cuma kita kena cari sedikit. Contohlah kalau di Putrajaya, guys, di Putrajaya kita ada Ustaz Naufal. Sangat aktif di Telegram ni. Boleh cari. Mungkin apabila perjumpaan kita dengan guru-guru cemerlang yang memang dalam subjek kita, so dia orang boleh laksanakan satu program. Dengan platform-platform macam itulah kita boleh ada latihan kita boleh secara inovasi yang kita buat bersama-sama. So automatik bila kita buat contohlah inovasi kita, contohlah satu inovasi yang kita buat, dalam satu kertas itu kita ada nama kita, ada nama kawan kita juga. Dua-dua kertas tu kita boleh atas nama kita juga, kawan kita pun boleh masuk juga atas nama kertas dia untuk dia punya paper, untuk dia punya permohonan. Faham tak Cikgu Azman? Maksudnya kita buat sama-sama tapi kita dah terus peringkat kebangsaan dah tersebut di sekolah yang berbeza lah. Kan? Saya nak nampakkan cikgu-cikgu macam itulah contohlah. Contohlah kita ada seorang kawan, kita buat dua-dua. So, saya sekolah sini, kawan saya sekolah sana. Pendidikan Islam. Jadi kita nak buat inovasi itu bersama-sama. Jadi satu paper. Kita boleh buat letak dua nama kita dengan nama kawan kita. So dua-dua pun nak, contohlah ataupun suami isteri lah kan, sekolah yang berbeza. Automatik dua-dua boleh memohon. So tak adalah orang kata benda yang susah benarnya. Cuma kita mungkin terlalu memikir kalau diri kita fikir diri kita je, dia memang tak akan nampak satu skop yang lebih luas lah. Itu yang kena faham cikgu-cikgu. Okay, terusnya macam ya saya. Apa buat saya menjelas sekejap. Tadi Puan sebut sekolah yang berbeza. Dia tak boleh sekolah yang sama yang memohon. Boleh saja. Boleh je kalau satu sekolah tu letak 5, boleh saja kan. Kita bukannya ni paper ni awak ni tak ada masalah pun. Boleh saja. Okey, cuma saya cakap tadi, yang pertama kena mesti mengenai yang saya cakap saya terputus tadi adalah kena mengenai dengan subjek kita. Yang keduanya, kita kena ingat juga di tahap grade level yang kita minta, iaitu kalau kita mohon grade DG13, contohlah Cikgu Nur Azman nak minta tahun depan akan datang grade DG13 kan. Jadi peringkat grade DG13, peringkat dia dah tak boleh pelibatan cikgu itu berada di institusi. Contoh, inovasi yang cikgu sertai dah tak boleh peringkat, hanyalah inovasi yang dihasilkan di sekolah. Apa beza cikgu DG9 dengan cikgu, contohlah cikgu DG9 yang nak mohon DG10 dengan cikgu yang nak memohon guru cemerlang grade DG13. Ada beza di situ. Jadi, sebab itu kita lihat juga. Contohlah, guru yang nak memohon grade DG13, penulisan, contohnya latihan cikgu, sumbangan cikgu, semestinya telah berada di peringkat yang lebih tinggi, kebangsaan antarabangsa. Tapi kalau cikgu memohon kepada grade DG10, saya mohon pada grade DG10 dulu Kalau mohon di grade DG10, cikgu DG9 mahu nak mohon DG10. Okey, cikgu punya sumbangan, cikgu punya pembangunan, cikgu punya kajian penulisan di peringkat institusi daerah kita terima. Sebab cikgu baru lagi bekerja. Mungkin tak ada networking tu banyak lagi. Kita faham konsep kat situ. Okay. Apabila cikgu bergerak ke grade DG12, grade DG12, cikgu dah nak mohon DG12. Cikgu tidak boleh bermain di peringkat institusi cikgu, sekolah. Di peringkat daerah, dah kena masuk di peringkat negeri. Bagaimana nak peringkat negeri tu? Kena cari kawan-kawan kita di peringkat negeri, ataupun kita kena libatkan dengan negeri macam mana ataupun JPN ke macam mana ke, kena cubalah cari di mana yang boleh kita tonjolkan diri kita di peringkat negeri. Okay, apabila kita masuk ke grade DG13, kita dah bermain di peringkat kebangsaan. Adakah semua perlu kebangsaan? Tanya saya, perlu ke tidak? Sekurang-kurangnya satu di peringkat kebangsaan.
Kalau kita dah mohon ke grade DG14, mestilah sekurang-kurangnya di peringkat antarabangsa. Itu maksudnya. Itu maksudnya kita di setiap peringkat itu dia dah ada, kita dah ada tengok dah. Okey, yang mohon grade macam ini, dia kena ada macam ini. Grade yang macam ini, dia kena ada macam ini. Dia kena nampak lah, tak boleh lah level orang DG13 sampai main dia punya penyertaan sehingga peringkat sekolah saja. Tak boleh, tak sesuai. Jadi bila cikgu nak mohon, cikgu kena tahu grade cikgu, cikgu kena tahu apa yang cikgu nak mohon, subjek apa. Yang kedua, grade cikgu apa. So baru cikgu tahu dah sampai peringkat mana yang cikgu nak buat. Seperti saya cakap tadi, Duta Guru ini sangat-sangat bertuah sebab ada platform yang terus peringkat kebangsaan. Dah tak payah risau. Kalau you mohon grade DJ apa pun, memang dah peringkat kebangsaan tu dah ada. Berbanding cikgu-cikgu luar sana yang tak ada platform Duta Guru ni. Ada masalah tapi. Cikgu Zalianton, silakan. Ya, ada apa? Cikgu, silakan. Ya, saya nak tanya sebab saya nak mohon DG13. Ya, saya. Sekarang saya 12. Lepas tu tadi kan kata penulisan tu, saya macam ada masalah dekat bahagian penulisan. Sebelum ni saya masuk macam Pension Pro tu peringkat negeri, penulisan tu cuma tak macam peserta je lah, tak dapat nak bentang. Lepas tu saya masuklah untuk macam program pembinaan digital peringkat negeri juga. Lepas tu kalau macam kebangsaan tu macam mana, sebab saya tak join ataupun saya tak dapat peluang tu lah untuk yang kebangsaan tu. Cikgu dah mohon ke ni? Saya dah mohon dah. Terus takut lah. Alamak dah mohon tak ada kebangsaan, terus tak berjaya. Ada macam ni cikgu. Okay, dia di setiap peringkat, contohlah di setiap kebangsaan kita ada skor-skor kita. Cuma kita menggalakkan contoh DG13 tu sekurang-kurangnya 1 contoh. Sebab DG contoh kalau di kebangsaan dia ada dia punya skor, negeri dia ada punya skor, dan kita akan tambah-tambah nilai-nilai dia berapa macam tu cikgu. So jangan takut sangat dah kata macam ni, aku memang takkan dapat lah untuk dinilai tahun ni. Macam tu, tidak pun. Contohlah kalau negeri itu banyak, so kita pun ada scoring kita di macam mana macam situ. So tak perlulah risau sangat. Cuma kita kata di setiap grade tersebut, cikgu dah kena tahu untuk bermain. Kita kata bermain lah kita pun kena bijak juga. Apabila kita nak mohon, kita dah kena bijak. Kita tak boleh. Kita kena tahu pertama, kita kena tahu macam tu je. Kita grade tinggi mesti berbeza dengan grade yang lebih rendah mohon. Kita tak boleh sama level dengan grade rendah yang mohon. Itu kena tahu. Tapi bila kita kata macam mana apa, cikgu dah ada pembinaan, cikgu ada penggubal ke, permesa, adakah cikgu juga contohlah sekarang sebab saya rasa sekarang cikgu STEM ni adalah yang menengah rendah Okey, ataupun kalau ada yang menengah atas tu yang jadi pemeriksa kertas peperiksaan tersebut, SPM tersebut. Cikgu pemeriksa kertas peperiksaan SPM, cikgu dah peringkat kebangsaan tau. Terus je letak pada kertas, kalau kata buka kumpulan kompetensi itu bahagian sumbangan, tu letak peringkat kebangsaan, pemeriksa kertas peperiksaan SPM, subjek apa, contohlah subjek kimia. Itu dah peringkat kebangsaan dah terus. Contoh macam cikgu cakap tadi, cikgu Zalianton cakap, cikgu dah penggubal, pembuat apa, okey, penggubal tersebut. Okey, letak dia tersebut peringkat negeri, tak apa, jangan risau sebab macam saya katalah, dia ada setiap peringkat tu kita ada skor-skor yang semua kebangsaan yang memang tertinggi lah, antara bangsa lagi tinggi lah, kita ada skor yang lebih tertinggi. Tapi akhirnya kita akan nilai, kita akan tambahkan scoring tersebut. So tak ada jadi masalah pun cikgu, jangan risau perkara tersebut. Pemeriksa tu saya memang setiap tahun dah hampir 10 tahun dah. Ada masukkan tak? Masukkan saya, tapi sebabkan dia maksimum 5, jadi saya dah buat yang penulisan tu peringkat negeri 2, lepas tu saya masukkan lah yang 2023, 2024 dengan 2025 lah pemeriksa tu. Boleh tu cikgu, insyaAllah. Kalau tak berjaya kalau tak berjaya cari saya tak berjaya cari saya. Okey. Tak apa, jangan risau, insyaAllah. Okey, memang seperti saya cakap lah, kami memang nak jaga Duta Guru sebab tapi Duta Guru kena bantu kami. Kita nak bantu Duta Guru ni. Kata alamak, ada yang bukan Duta Guru dalam ni tu kecil hati pula kan. Okay, alright. So jelas dari situ So sekarang ni di saringan awal tu kita akan lihat apa yang cikgu masukkan. Tak perlu nak upload, sebab tu saya kata antara yang paling borang, yang paling senang diisi adalah borang GC. Itu je, sebab dia tak perlu upload apa-apa pun. You tipu pun, kita tak tahu pun you tipu. Senang cerita macam itulah teman-teman. You tipu pun, you memang tak pergi ke apa ke. Tapi cuma di akhirnya kalau betul you tak dapat keluarkan evidence tersebut, itu yang memang kantoi lah. Kita kata macam itulah. Kalau you nak tipu,
tak ada masalah sebab kita memang tak minta upload apa-apa pun, baik jadual waktu cikgu, baik cikgu punya kompetensi semua tu pun kita tak minta. Cuma bila kita pergi, kita akan verifikasikan semua tersebut dan cikgu tak dapat memberi perkara-perkara tersebut. Di situlah kita tak sukalah, kita pun tak sukalah cikgu-cikgu kita bersikap tersebut, bersikap kurang integriti tak jujur di situ. So kalau boleh masukkanlah dalam tempoh 3 tahun apakah sumbangan-sumbangan cikgu. So kita akan berdasarkan kompetensi. Yang pertama kita berdasarkan kompetensi cikgu-cikgu tersebut. Yang kedua, of course markah PBBP cikgu kena tinggi. Situ memberi skor yang sangat tinggi. Okay, markah yang sangat tinggi. Okay, saya cakap terus terang cikgu markah prestasi mestilah 85 ke atas tu of course. 90 ke atas itu yang terbaik. Okay, 90 yang teratas itu yang terbaik. Sebab dia pun macam saya kata setiap itu ada wajaran-wajaran yang mewakili tu. Kalau lah markah kita 85 ngam-ngam, 86 kita nak darab dengan skor 50%, sangatlah sikit nilainya di situ. Itu yang sebab kita, saya memang beri terus pada cikgu ni, terus pada cikgu. Jadi cikgu kena fikirlah, jadi kalau kita nak mohon guru cemerlang, maka kita sekurang-kurangnya naikkanlah ke lebih 90 ke atas. Kata buat kerja buat kita tu mestilah 90 ke atas. Tapi kalau isi 85 pun tak jadi masalah pun, boleh je. Okay, jangan kata bolehlah 85 je. Jangan cakap macam tu, okey. Yang kedua berkaitan dengan akademik dan pengalaman cikgu lah. So makin lama cikgu bekerja, ada nilai, ada skor di situ yang pertama. Okay, contoh Cikgu Azman mungkin dah berkhidmat di sekolah lebih 15 tahun. Contoh. So ada nilai di situ. So begitu juga kalau yang kurang baru mengajar 6 tahun, adalah skor dia sedikit rendah di situ. Okay, yang keduanya kalau cikgu ada PhD, ada master, situ pun kita ada skor-skor yang berbeza di situ. Yes, so daripada data tersebut, bila kita kumpul dan kita scoring, barulah kita dapatkan satu ketetapan. Okey, berapa contohlah saya kata saya letakkan 50% daripada markah penuh ni yang akan pergi kita akan nilai. So daripada 50 tu lah, daripada 50% tersebut kita tengok siapa yang melepasi, maka yang layak dimelepasi itulah yang kita akan nilai. Itulah ceritanya sebelumnya dan barulah cikgu-cikgu kena tahulah kenapa sebelum ni tak dapat nilai tu kenapa. Kalau tak dapat nilai tu dah kena faham. Adakah segi kompetensi itu tak mencapai? Selalunya kompetensi lah yang tak mencapai. Dia bukan segi akademik ataupun markah prestasi. Markah prestasi dengan akademik tu sentiasa okey. Cuma kompetensi itu dia tidak menepati, yang pertama tak menepati bidang kepakaran, yang kedua tidak menepati daripada segi grade dia yang mohon tu tak ada langsung macam contoh saya cakap tadi lah. Yang itu saja. Itu kena jelas. Kalau tu memang automatik kita tak boleh nak buat apalah. Alright. Okay. So setelah dapat tu, alright Cikgu Azman, apa cikgu? Ada soalan maksudnya tak setakat inilah rumusan cerita pendek je lah. Kalau yang tak lepas saringan tu dia ada dua benda lah kan. Dua benda yang betul-betul mengganggu dia lah. Satu adalah dia mohon, contoh dia mohon fizik, dia punya apa nama tadi, kepakaran dia tak benda lain kan. Ya betul. Maksudnya dia tak matching dengan guru cemerlang yang dia mohon lah. Dan satu lagi tak matching dengan dia punya apa nama DG yang dia minta. Contohnya dia mohon DG 14 tapi dia punya apa nama tadi sumbangan apa semua masih macam tahap DG 10 kan. Ya betul. Jadi dah kena clear dekat situ. Jangan telefon nanti. Apa, boleh je telefon, okey je, okey. So apabila sampai satu tahap, apabila okey, yang mohon lah, saya beranggapan semua yang sedang mengikuti ni telah memohon lah, dalam memohon data ditutup tadi, okey. So pertengahan bulan 5 ni, cikgu-cikgu kena buka e-pangkat. Okey, dalam sistem e-pangkat tu akan dapatlah makluman sama ada layak dinilai ataupun tidak layak dinilai. So dalam bulan 5 ni kena get ready lah, sibuk macam mana pun kena get ready. Okay, so kalau layak dinilai, okay, apabila cikgu dah dapat klik di situ, layak dinilai, dua je nasihat saya. Okay, yang pertama kesediaan fizikal, yang kedua kesediaan mental. Okay, itu dua ni perkara yang penting kerana ramai yang menarik diri di saat akhir. Okay, kerana dalam waktu yang kita akan pergi untuk penilaian atau pada pencerapan adalah pada waktu cikgu-cikgu semua sedang sibuk dengan sukan sekolah, sibuk dengan pertandingan. Memang cikgu paling sibuk lah pada waktu ketika tersebut dan paling sibuk itulah Nazir nak turun. Biasanya bulan berapa tu Puan? Bulan 6 sehingga bulan 8.
Memang ngam lah memang. Betul Yang ya? kalau SPM tu Ha. memang busy sangat time tu. Ya, jadi saya berdasarkan lah kita kata berdasarkan kita punya pengalaman. Memang kita akan mendapat cikgu akan cuba mengelak. Cikgu saya tak boleh saya terlibat dengan MSSM. Okey, tak apa. Okey, kita cari tarik. Okey, bagusnya lah saya kata Nazir, kami Nazir ni kita ikut waktu cikgu. Kita telefon. Cikgu, kami nak datang nilai ni. Cikgu Azman, kami nak datang nilai pada minggu sekian-sekian. Cikgu Azman boleh deal dengan kami. Boleh lah puan, kami ada sekian-sekian. Okey, bila Cikgu Azman free? Bila Cikgu Azman free, kita ikut jadual cikgu. Okey, sebegitu sekali kami mencuba nak ikut jadual cikgu. Tapi cikgu saya katalah dua tadi, kesediaan fizikal dan mental. Daripada fizikal cikgu, kena tahulah contohlah pada minggu depan kami nak hadir. Maksudnya dari segi fizikal cikgu, apa juga evidence yang cikgu dah masukkan kompetensi tadi tu, kalau kata ada 200 yang masukkan tadi ataupun 10 tadi tu, kena dikeluarkan perkara tersebut. Waktu ni lah kita kena keluarkan. Jadi sekarang ni memang cikgu isi je. Cikgu dah isi semua. Kita tak minta upload pun. Cikgu apabila dah dapat bulan 5 ni, cikgu layak dinilai. So cikgu kena get ready. Get ready dengan dokumen-dokumen bahawasanya betul. Semua kita nak verifikasi dah. Kita nak turun nak verifikasi. Oh betul Cikgu Ziratul ni pemeriksa kita SPM pada tiba-tiba. Mana surat dia? Ada tak surat tu? Surat tu kena. Sebab tu nanti kita akan bagi satu panduan. Masa dapat je nanti surat layak dinilai tu, dalam borang tersebut kita dah bagi satu panduan. Cikgu kena buat satu buku, kena kumpul semua evidence tersebut. Dan jadual waktu cikgu 3 waktu tersebut, 3 tahun. Memang kita nak tengok jadual waktu tersebut juga. Semua perkara-perkara tersebut perlu dibukukan. So apa yang cikgu masukkan dalam kompetensi, kita akan semak satu persatu dan kita akan tanyalah ni bila bagi, macam mana bagi, macam mana lah provokasi yang akan dilakukan oleh panel penilai lah. Bukanlah tak nak bagi, kita nak bagi, cuma kita nak tengok keyakinan cikgu menjawab saja. Itu saja kadang-kadang, kan, betul tak? Saya rasa mana-mana pun kita bukan tak nak bagi, kita cuma nak tengok betul ke cikgu ni boleh jadi guru cemerlang. Macam tu saja. Okay, so kesediaannya pertama cikgu kena tahu apa yang cikgu letak dalam borang, kena keluarkan balik. Okay. Kalau tak boleh nak bukukan lah kan. Contohlah memang tak boleh nak bukukan, bagilah Google Drive ke apa ke yang boleh menyebabkan satu evidence itu nampak. Contoh kalau lah terbakar sekalipun. Contoh terbakar lah katakan kan. Contoh ada sekolah yang terbakar. Memang kita pernah pergi sekolah yang terbakar, dia dah maklumkan awal. Kena maklumkan awal cikgu. Evidence kami tak dapat dimaklumkan. Sijil-sijil ni semua tak ada. Banjir. Banjir semua hilang. Banjir tak ada. Maklumkan pada panel penilai. Supaya panel penilai boleh buat satu keputusan sama ada bagi apa yang keputusan yang dia nak buat pada ketika tersebut. Okay. Tapi cikgu jangan senyap. Dia kami sampai tak ada. Sebab tu kami sebelum kami nak turun, sebab Jemaah Nazir panel penilai nak turun untuk menilai cikgu, kami akan telefon sekurang-kurangnya seminggu sebelum tu kami dah nak telefon sebab kita nak tahu cikgu ada tak minggu depan ni. Kalau cikgu tak ada minggu depan, tak boleh nak turun. Sebab mungkin cikgu sibuk dengan, macam hoki ke apa ke yang bawa murid ke apa. Jadi kita nak tahu jadual waktu cikgu. Jadi cikgu jangan risau. Okay. Jadi cikgu kena siapkan tempoh. Kita penilaian tu walau macam mana pun penilaian tu perlu habis pada tempoh yang kami tetapkan pada bulan 8. Contoh bulan 8 lah kita tutup. Dah tak boleh dah. Kalau tak nak bermaksud kita kata automatik, kita kata dia tidak tarik diri lah. Itu maksudnya tarik diri. Okay. Fizikalnya kena jaga kesihatan. Dah tahu dah minggu depan nak kena dinilai, perlu siap sedia dari segi semua perkara-perkara tersebut. Okay. Dari segi mentalnya, sebab kita ada juga guru yang anxiety. Tiba-tiba dia bila tak Nazir datang terus anxiety. Ada Cikgu Azman, ni memang cerita benar ke? Okay. Terus block nombor. Itu pun ada, terus block. Cikgu dah mohon. Kita nak turun, kalau cikgu tak nak tarik diri, cakap je tarik diri, tak apa. Jangan sampai kita orang dah pergi, kami dah pergi perjalanan nak pergi sana, semua pakai duit. Jangan tiba-tiba block nombor panel penilai. Jangan block nombor panel penilai. Terus cakap, tak apa, saya tak sedia pula. Okay. Kalau cikgu tu cuti bersalin, okay, baik. Kalau cikgu tu cuti bersalin, bagus ya Cikgu Anuzrah. Okay. Kami ada juga kes cikgu nak bersalin. Okay. Dia nak bersalin, maklumkan pada saya. Saya akan setia dia, saya akan maklumkan panel penilai tersebut. Kalau dia tak tahu panel penilai, dia dah tahu dia nak bersalin. Cikgu yang nak bersalin, dia dah nak tahu dah tarikh due dia bila. Kita akan arrange
Okey, cikgu sama ada cikgu nak teruskan ataupun cikgu nak teruskan GC ataupun cikgu nak tarik diri. Kalau dia rasa saya nak teruskan, okey, bila cikgu nak teruskan, sama ada cikgu nak teruskan sebelum cikgu bersalin ataupun selepas cikgu bersalin. Kami tak paksa cikgu, nanti kalau tiba-tiba kalau sebelum bersalin cikgu sebabkan GC, cikgu terbersalin awal, kami pula bersalah. Jadi kita kena ada perbincangan di situ. Jadi kena maklumkan. Okay, sebab itulah kalau cikgu dah tahu dia bersalin, nak bersalin, maklumkan, telefon pada pihak kami segera supaya kita boleh aturkan panel penilai supaya sama ada dia boleh datang awal sebelum bersalin ataupun selepas bersalin. Selepas bersalin saya tahu ada tempoh berpantang semua tu, ambil masa yang lama. Tapi kalau cikgu berupaya, sebab cikgu ni memang tahun lepas memang ada, dia patutnya sebelum bersalin tetapi dia terbersalin awal. Jadi dia dah bersalin awal, jadi dia call balik semula, dia memang sangat bersemangat. Saya dah tanya sama dia nak teruskan ataupun nak tarik diri, dia nak teruskan je, dia nak cuba. So dia mohon untuk tarik akhir sekali penilaian. So kami pun aturkanlah tarik akhir penilaian untuk dia juga. Tapi kami cakaplah kami tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku apa-apa dan dia faham itu adalah tanggungjawab diri dia. So cikgu kena faham cikgu, kena ambil tahu juga dengan kesihatan fizikal cikgu. Macam itulah. Alright, okay. So dari segi mental pula tu, macam saya cakap lah, kena sedialah sebab sewaktu tersebut panel penilai datang ni dalam pelbagai kategori. Dia tak boleh macam ada yang kita tak boleh beranggapan semua panel penilai tu garang pun tidak. Tak boleh kata panel penilai ni akan tanya apa, tak boleh juga. Sebab sewaktu panel penilai tu turun, akan ada perbentangan daripada cikgu. Sewaktu pembentangan ini pastinya akan ada provokasi daripada panel penilai. Macam ni je ke? Contoh ini je ke? Janganlah cikgu pun sentap. Cikgu itu sekarang sangat cepat sentak cikgu Azman. Lepas tu nanti masuk ke Facebook. Masuk ke Facebook. Saya kena cakap terus terang. Okay? Tak. Dia macam tu. Kadang-kadang itulah macam kita pertama kali dinilai kan. Macam kita pertama kali melalui interview. Itu adalah kata-kata proses. Kita nak lihat berapa kental jiwa cikgu ni. Ini kalau baru kena sentak macam tu, macam sikit sangat ni cikgu, ni tak layak jadi guru cemerlang. Kita pun kata macam, saya faham, kita pun faham, perasaan kita down, betul-betul down. Okay? Tapi kita kadang-kadang cikgu, kita pun tak boleh kata, muka penilaian ni kadang-kadang ada subtitle yang kita kata boleh berjaya ke tak boleh berjaya. Kita tak cikgu Azman, kan? Kadang-kadang kita kata muka cikgu ni, kita nampak muka, jangan tertipu juga. Kadang-kadang dia baik, dia kata bagus tahniah bagus ingat sini. Confirm dapat, sekali tak dapat. Tak boleh juga cikgu. Jadi senang cerita cikgu, jangan terlampau meletakkan high expectation berdasarkan panel penilai punya ekspektasi. Okay. Kalau kata panel penilai itu provoke cikgu, kita anggaplah ini satu latihan untuk diri kita juga. Untuk berhadapan banyak lagi soalan-soalan yang provokasi yang datang daripada pelbagai pihak. Okay. Alright, itu satu pembentangan. Tahap yang paling kritikal lah pada saya bukanlah pembentangan itu. Tahap yang paling kritikal yang perlu cikgu ambil tahu adalah PDP cikgu. Okay. Itulah PDP cikgu, kerana itulah PDP markah yang paling tinggi kerana cikgu guru cemerlang subjek tersebut. Jadi Puan, dia memang soalan ni lah yang antara yang saya tengok banyak ditanya sebab masa PDP tu kan. Jadi apakah yang ni soalan je lah. Apakah kesilapan paling lazim, yang common mistake lah yang calon GC buat semasa penyerapan yang menyebabkan mereka hilang markah yang besar? Okay. Baik. Saya tak boleh bagi tahu. Nanti semua dapat nanti. Tak adalah. Macam ni je. Okay. Kalau kita bermain dengan SKPM standard 4 sekas tu, cikgu bermain dengan itu, bijak bermain dengan itu, bermaksud cikgu selamat. Itu je saya cakap. Okay. Saya bagi rubriknya. Rubrik untuk PDP markah tertinggi adalah standard 4. Itu saja rubrik je. Jadi standard 4 kan? Ya, standard 4 tu. Sebab saya tahu ada kebanyakan cikgu-cikgu ini tidak mahir ataupun tidak mengetahui juga, ada yang tak tahu juga pasal standard 4 ni cikgu. So, cikgu yang dah mohon yang berada depan mata saya yang sekarang ni bersama-sama dengan saya ni cikgu, starting now kalau cikgu dah tahu, please minta kawan-kawan kita ke, tengok kita ke mengajar kerana apa, standard 4 tu suruh dia menilai diri kita mengikut standard 4. Pertama, perancangan.
Okey, perancangan cikgu tu kena objektif cikgu, kena boleh, alamak saya dah kalau bimbing ni masalah saya, macam saya bias tau nanti ni, saya panel penilai, saya juga macam ni, okey. Perancangan cikgu objektif tu perlu jelas dan perlu dinyatakan, boleh diukur. Okey, kena dapatkan bimbingan yang betul. Saya mohon dapatkan bimbingan daripada guru-guru cemerlang yang sedia ada. Kerana apa? Kalau tak dapat guru cemerlang, objektif cikgu, penulisan cikgu punya RPH salah, automatik objektif semua mata pelajaran pengajaran cikgu gagal pada tersebut. Cikgu Azman faham ya cikgu? Senang je perkara. Kita pertama kita tengok RPH cikgu, cikgu nak ngajar apa. Objektif cikgu sekian. Okey. Alright. Objektif cikgu, penulisan objektif salah cikgu. Penulisan objektif pun dah salah. Terus campur dah markup lah. Tadi macam senang kan. Ini masuk tahap yang kritikal. Tahap yang kritikal adalah PDP. Kerana apa? Sebab saya cakap tadi, sebab kita guru cemerlang mata pelajaran tersebut. Kalau kita nak jadi guru cemerlang subjek tersebut, kita nak jadi role model pada kawan-kawan kita yang kat sekolah ni. Tadi penulisan kita pun salah. Jadi kita betulkan penulisan kita dulu. RPH kita dapatkan bimbingan. Contohlah macam Cikgu Azman ni kan, mungkin ada kawan-kawan yang ada G-System ni, mohon bantu. Betul tak penulisan kita ni? Betul tak macam gini? Okay, itu penulisan kita. Dalam penulisan tu kena ada objektif. Objektif tu perlu nak nyatakan bilangan. Ada tak kriteria pembelajaran? Ada tak apa tak pentaksiran dia? Berapa banyak pentaksirannya? Perlu tak masukkan pembelajaran terbeza, murid pemulihan, murid pengayaan, ada murid-murid pelbagai. So benda-benda penulisan tersebut bukanlah kita kata kita rigid, tidak. Tapi kita kena tahu bagaimana nak menulis soal tersebut. Dan kalau kita tak tulis, kita kena tahu menjawab apabila jemaah nazir tanyalah. Itu saja. Tapi jemaah nazir jarang untuk bertanya pasal PDP. Dia takkan tanya sebab dia akan tengok je. Cikgu ajar okey ke tak okey. Sebab kita takkan memberi maklum balas berkaitan dengan PDP cikgu. Kita tengok je. Okey. Dari segi perancangan, itu dah kena betul. Yang kedua, kita masuk dari segi pembimbing. Cikgu kena dah ada aktiviti kumpulan. Cikgu dah tahu dah kami nak datang. Dalam standard 4 ada aktiviti kumpulan. Jangan langsung tak ada aktiviti kumpulan. Kolaboratif itu perlu berlaku di antara murid dengan murid. Dan cikgu jangan terlampau banyak sangat berfokuskan kepada guru. Cikgu itu terutamanya cikgu-cikgu STEM adalah cikgu-cikgu sekolah menengah. Biar murid tersebut yang laksanakan aktiviti tersebut. Cikgu sebagai fasilitator. Jadi ambil masa cikgu untuk latih. Jadikan satu budaya macam tu. Okey, contohlah kalau cikgu bercakap, okey banyakkan murid-murid aktiviti, contohlah kita ada PAK 21 kan. Contoh kita kata 3 stay, 1 stray ke 1 apa tu, banyak benda-benda. Kita buat benda-benda tu. Kita minta murid-murid kita sendiri yang bergerak. Jangan tak ada aktiviti ataupun kolaboratif ni tak buat langsung. Dalam 1 jam, contoh kita mengajar biologi 1 jam, tak ada benda tu. Kalau kita kena masuk lab, aktiviti sains, tapi kita tak ada benda-benda tersebut yang masuk lab, kena buat aktiviti tu. Tak sesuai lah perkara tersebut. Seterusnya, adakan, integrasikan dengan teknologi. Sebab kita berada di dalam zaman teknologi. Jangan tak ada teknologi, bermaksudnya sekurang-kurang jangan berpandukan buku teks semata-mata. Dan janganlah bagi lembaran kerja berpandukan buku teks. Buka muka surat sekian-sekian. Kita dah ke depan kan, tapi pengajaran kita masih di belakang lagi, macam itulah. So dalam kita tengoklah Cikgu Azman, kalau kita bermain dengan standard 4, skor yang paling tinggi kritikal adalah skor paling 4.6, iaitu murid sebagai pembelajar aktif. Betul Murid sebagai pembelajar aktif. Di situ kena tahu murid pembelajaran aktif itu merujuk kepada sama ada murid itu memberi satu kerjasama dengan kita. Berapa ramai murid-murid yang terlibat? Adakah soalan-soalan kita yang menyebabkan kita tertumpu kepada murid tersebut saja? Contoh kita ada 30 orang murid. Kita dapat kena pasti murid yang menjawabnya adalah murid di sebelah sana je. Bagaimana dengan murid sebelah sini? Kita lihat secara keseluruhannya. Pelibatan murid tidak menyeluruh. Murid yang menjawab adalah murid-murid yang sama. Soalan cikgu hanyalah soalan-soalan dari segi tertutup. Okey, faham tak hari ni? Faham. Okey, kalau lepas ni X tambah Y sama dengan ini. Contoh, itu adalah soalan-soalan yang tertutup. Kita terus kepada soalan-soalan macam itu. Kita tak mengaitkan soalan-soalan sebab kita tak buka. Okey, ada tak soalan? Cuba kaitkan soalan ini dengan kehidupan harian kita. Okey, kita kena ingat pembelajaran kita kena kaitkan dengan kehidupan harian kita, especially sains. Sains mesti ada kena kehidupan kita. Cuba kaitkan. Okey, mungkin contohlah Amir, mungkin boleh bagi pandangan. Okey, kalau macam ni, ada tak kat rumah awak? Okey, cuba kaitkan dengan kehidupan dia. Orang kan biar dia orang bersendiri yang bersuara. Kita bimbing mereka
untuk memberi respon, bukan memberi jawapan yang betul, ya tidak. Itu yang selalunya cikgu-cikgu, especially guru-guru yang memohon grade yang tertinggi. Saya cakap lagi sekali guru-guru yang memohon grade yang tinggi, grade DG13, grade DG14, kita dah nampak variasi itu dah perlu pelbagai. Kalau kita kata guru yang memohon grade DG10, kita boleh terima Cikgu Azman. Kalau cikgu masih lagi bertanya, okey faham tak? Boleh tak macam ini? Okey, kalau macam ni, lepas tu dapat apa, kita boleh faham sebab cikgu tu masih lagi pedagoginya. Daripada kaedah pedagoginya, strateginya, dia masih lagi baru, dia masih lagi belum mencapai tahap orang kata mesra dengan dunia pendidikan. Tapi untuk guru yang telah berada pengalaman yang lebih lama, kita dah kena ubah cara kita pengajar. Itu pertamanya lah. Dan saya kata macam saya kata tadi, ikut pada standard 6 itu, dan 4.6.1 itu akan melambangkan kepada keseluruhan pengajaran cikgu. Okey? Boleh cikgu? Ada nak tanya? Saya rasa banyak sudah tips dikongsi oleh saya dah banyak bagi dah ni. Saya memberi okey. Cuma saya tidak boleh membimbing cikgu. Saya boleh menyampaikan sebegitu. Saya tidak boleh membimbing cikgu bagaimana untuk menulis, bagaimana untuk saya pergi ke 4.1, 4.21 membimbing, bagaimana cikgu sebagai penilai, semua saya tak boleh bimbing cikgu sebab saya juga merupakan seorang penilai. Jadi ia bias di situ. Cuma dari segi cikgu mungkin, saya cakap tadi, cikgu mungkin dapatkan hikmat daripada SIC Plus. Mungkin di situ yang ada kepakaran yang memang lebih pakar daripada diri saya. Saya pun sendiri tak sepakat cikgu orang, okay. Mungkin boleh dapatkan bimbingan daripada kawan-kawan GC yang sedia ada. Di mana nak isi kehadiran? Oh, okay, alright. Okay. Kehadiran saya akan kongsikan sebentar lagi. Dan mungkin kita masih boleh buka soalan kepada rakan-rakan guru yang ada di sini. Secara masih kita ada sekitar 6 minit lagi. Alamak, cepat betul habis, tak sangka cepat. Itulah, lagi. Rakaman memang ada nanti dalam YouTube rakaman dalam YouTube. Siap sedia lah cikgu. Siap sedia. Saya yakin duta-duta guru yang telah mengisi ni insya-Allah. Awal nombor positif saya boleh insya-Allah saya akan bagi nombor telefon saya ataupun cikgu Nazman pun boleh di-share nanti. Okey. Saya yakin yang percaya duta-duta guru memang berpotensi dan memang insya-Allah layak di lapangan layak di lapangan tu insya-Allah. Berjaya tu saya tak pasti. Itu saya cakap terus terang je lah sebab panel penilaiannya mengikut option. Of course dia akan mengikut option yang adilnya akan mengikut option. Jadi ia berdasarkan kepada panel penilai dan semua panel penilai mempunyai sikap dan cara justifikasi yang berbeza-beza. Mungkin judgement saya terhadap cikgu ni macam ni, mungkin cikgu ni kita pun juga ada kita juga manusia yang meletakkan empati kan. Kadang kita pun kata walaupun tak ngajar contoh kurang bagus tapi kadang-kadang kita tak sampai hati contoh kan. Mungkin banyak benda-benda yang kita kata bermain dengan perasaan dan emosi ni sebut. Itu je semua saya kata cikgu bila dah isi jangan takut, ready je fizikal dah mental cikgu. Kalau cikgu dah buat, cikgu memang ngajar dengan bagus, memang rezeki cikgu tu takkan ke mana. Okey. Cikgu Azman. Okay, takut nanti saya kalau banyak cakap nanti makin banyak saya menyampaikan rahsia-rahsia besar. Tapi rakan-rakan guru masih boleh tanya soalan. Saya tengah sediakan link untuk borang malam-malam sebentar lagi. Ada cikgu ada nak tanya ke? Cuba tanya cikgu apa kegusarannya. Okey. Untuk pembentangan. Okey, untuk pembentangan pula. Ni memang pandai provoke untuk saya bagi soalan ni. Okey, untuk pembentangan kita ada 20 minit je pembentangan. Okey, cikgu pembentangan cikgu kita ada tajuk yang kita akan beri. Kita akan beri tajuk cikgu pembentangan tersebut. So dia jadi cikgu, apa yang cikgu masukkan kita terima je. Dan apabila cikgu masukkan perkara tersebut dalam kertas pembentangan slide cikgu dah kena ada jawapan pada soalan-soalan. Contohlah, cikgu masukkan ke peritasi markah PBD murid ataupun SPM murid. Okay. Jadi apabila dimasukkan perkara tersebut, bila kita tanya, kita tengok keputusan ni tu, cikgu kena ada jawapan. Itu contoh. Okay. Cikgu jangan masuk je semua. Lepas tu bila kami tanya, cikgu tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan tu macam, okay dah kita pun tak, dan kita macam biasalah kita akan diam je, tak apa dah. Jawab salah ke betul ke, kita terima je. Kita takkan bagi cakap salah ni cikgu, tak ada. InsyaAllah tak adalah. Tapi itu saya kata berdasarkan kepada orang kata apa yang cikgu masukkan daripada slide pembentangan cikgu, kena tahu ada jawab. Okay. Yang keduanya, apakah
topik yang nak masukkan dalam slide pembentangan. Okey, saya tak boleh maklumkan sekarang di sini. Cikgu tunggu pada tarikh keputusan untuk disaring untuk dinilai di lapangan tu, bulan 5 ni nanti kita akan masukkan sekali dengan tajuk pembentangan. Okay, bulan 5 ni nanti cikgu dapat je keputusan untuk dinilai, untuk dinilai tu kita akan bagikan sekali dengan tajuk pembentangan tersebut. Okay, ada lagi nak tanya? Saya sudah sediakan link kehadiran. Jadi para peserta yang hadir pada hari ini boleh isi, dan CJ dia sepatutnya dia auto, tapi last time sebab itu dia auto, kadang-kadang dia stuck, dia dapat dia auto lah. Kali ini saya run bukan trigger on bila dia isi ya, dia akan dibagi mungkin sehari selepas inilah, supaya dia tidak jam dia punya sistem tu. Okay. Okay, ada yang tanya di manakah nak dapatkan rubrik pemarkahan. Kita tak ada rubrik yang kita boleh sharekan cikgu, tak ada rubrik untuk semua tu. Kalau ada rubrik tu memang tak sulit dah lagi. Cuma rubrik yang boleh kami kongsikan hanyalah standard 4 SKAS. Itu memang semua boleh buka, boleh tengok dan boleh cuba. Wafa. Maya tapi otak je. Tak ayah. Buan tu. Ayah pun je. Ada lagi nak tanya? Ada lagi Okay, cikgu kita Azman? tinggal sekitar 1 minit. Kita akan berhenti sharp jam 11 pagi juga. Tapi saya akan stay sini sekitar 10 minit lah. Tapi Puan Siti Aziana nanti dia boleh boleh left pada jam 11 pagi. Jadi saya fikir kita mungkin boleh tamatkan sesi ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Siti Aziana untuk meluangkan masa sama-sama dengan kita untuk sesi Coffee Talk Duta Guru pada hari ini ya. Diharapkan rakan-rakan yang menyertai sesi ini dapat banyak maklumat lah. Saya selalu banyak maklumat yang kita dapat tadi. Cuma nak pakai dengan tepat lagi lah. Tak boleh nak serap nanti tu. Tapi sekarang ni saya dah faham lah. Yang paling penting saya sendiri lah, kalau bagi saya selalu beranggapan kalau nak mohon guru cemerlang ni, dia macam tu tadilah yang macam Kak Zina cakap lah, dah ada inovasi, aduh tak cukup ni. Rupanya daripada inovasi tu dia boleh kembang banyak tadi kan. Dia boleh kembang jadi penulisan, jadi sumbangan, jadi yang anugerah semua tu. Kemudian juga dia banyak juga bagi tips bentuk macam mana kita nak bersedia dalam pengajaran tadilah. Terutamanya kalau yang ini ikut betul kalau grade tinggi tu janganlah. Kalau nak apply grade DG 13, DG 14, dia masih guna style yang DG 10, DG 12 tu. Jadi dia tak sesuai. Betul. Satu soalan tapi Cikgu Azman, saya menjawab jugalah, adakah pencerapan dari awal hingga habis masa satu kelas? Ya, kita akan ikut jadual waktu cikgu. Sebelum kita dah hadir, kita mohon jadual waktu cikgu. Jadi jadual waktu cikgu tu kita base pada jadual waktu tu. So jadual waktu tu kalau cikgu kata cikgu mengajar tingkatan contohnya tingkatan 4, subjek sains, daripada pukul ni je ni, kita akan follow jadual waktu cikgu tersebut. So kita akan bincang dengan cikgu akan tetapkan, cikgu sendiri akan tetapkan bersama dengan panel penilai tu cikgu. Contohlah cikgu dapat 1 minggu tu, mungkin cikgu hari Selasa, cikgu nak kelas tu juga. So cubalah dia dengan panel penilai, cikgu rasa budak tu je lah yang okey. Contoh, kan kita ada murid-murid kita yang kita okey, yang tak okey semua kan. Cubalah deal cikgu, macam mana pun. Macam tu dengan panel penilai. Ya cikgu Azman. Kalau 2 masa tu, 1 jam tu dari mula sampai habis kan, sebab dia nak tengok 2 proses tu. Kalau 1 jam setengah lah kita akan tengok cikgu mengajar. Tapi selalu saya 1 jam setengah kan. Kalau ada masuk lab semua saya tak pastilah. Kalau kimia semua saya rasa 1 jam setengah kot. Kalau sekolah menengah 40 minit dah jadi berapa dah semua tu. Kemudian RPH akan dilihat 3 tahun sebelum ke? Okey, RPH tak ada pun, kami tak tengok pun RPH 3 tahun. Kalau ada kami tengok RPH pada ketika hari tersebut saja. Tapi terpulang juga pada panel penilai, ada juga panel penilai yang mohon. Tapi selalunya kami dah nasihatkanlah, kita akan lihat kepada RPH pada tak perlu pun print sebab saya yakin semua kebanyakannya menggunakan ERPH sekarang pun. So tak perlu print semua pun, just print untuk yang dicerap pada hari semasa saja. Okay. Alright, itu je kot saya dah jawab kan saja. Ya dah jawab semua. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Puan Siti Aziana, penolong pengarah jemaah Nazir yang
sudi meluangkan masa dan juga memberikan banyak tips kepada rakan-rakan guru. Jadi diharapkan kepada rakan-rakan guru yang sudah memohon tu, yang tamat jam 11.59, tunggulah pada tengah bulan 5 kan. Dalam bulan 5. Okey, betul. Okey, saya pun dah letakkan nombor telefon saya di situ. Sekiranya ada apa-apa soalan yang nak diajukan, tapi jangan tanya saya kalau tiba-tiba tak berjaya, kenapa saya tak berjaya. Tu saya susah nak jawab. Okey, good luck cikgu, selamat maju jaya. Terima kasih jugalah kepada Cikgu Nur Azman dan duta-duta guru yang lain. Teruskan kecemerlangan kerja buat cikgu supaya kecemerlangan itu bukan kembali kepada diri kita, kembali kepada murid-murid kita, hasil kerja kita. Dan kalau cikgu menjadi guru cemerlang, teruskan kecemerlangan cikgu. Macam saya cakap tadi, kita bukan untuk mengejar gaji dan pangkat semata-mata, tapi dia baliknya kepada murid kita, sama-sama untuk menjadikan anak murid kita yang terbaik, bukan saja sasiah hadapnya dari akademik, daripada segi semua holistik lah. Di pihak saya mohon maaf kalau ada salah dan silap penyampaian saya ataupun tutur kata saya yang mungkin menyinggung perasaan cikgu, mungkin juga tidak mencapai target apa yang cikgu hendaki ataupun apa yang duta guru hendaki. Perlukan yang baik itu mungkin datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya. InsyaAllah saya berkelapangan sentiasa mencuba melapangkan diri untuk duta guru sekiranya ada apa-apa yang diperlukan. Seperti saya kata tadi dengan Cikgu Azman, kita win-win situation, kita juga memerlukan duta guru juga memerlukan hikmat kami, sentiasa ada, insyaAllah. Okay, sekian daripada saya, Cikgu Azman, terima kasih banyak-banyak atas jemputan yang diberi. Okey, terima kasih banyak. Alright. Okey, jadi rakan-rakan boleh saya keluar dulu boleh? Ya, boleh. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Okay, bye.